Hai, jangan lupa like and subscribe Robbie's Voices channel. Selamat menonton. Hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak ajar you all yang sedang mencari poin-poin untuk yakin dengan diri sendiri. Macam mana? Macam mana sebenarnya kita nak yakin dengan diri kita sendiri? Yang pertama adalah dengan kita kena terima dulu yang diri kita ni ada proses jatuh bangun. Dan juga kita kena tahu diri kita ni sebenarnya tak selalunya perfect, dan juga orang lain pun tak ada yang 24/7 hours memang diorang ni memang orang yang jadi perfect. Tak ada. Yang orang tunjuk itu semuanya adalah lakonan yang diorang sebenarnya pun sedang berlakon, kan, sedang menunjukkan dunia yang bukan sebenar. Jadi sebagai seorang yang tengah nak bina karakter yang untuk yakin dengan diri sendiri, kita kena fikir yang kita ni ada proses jatuh bangun. Sebab apa tahu? Bila kita buat salah, kita sebenarnya sedang bina version baru untuk diri kita. Sebab kita tahu kita tak nak dah jatuh dekat salah tu. So bila kita bina version yang baru, kita akan duduk di anak tangga satu lagi. Perasan tak? Kadang-kadang kita tak perasan, tapi sebenarnya kita tak perasan. Orang lain ni yang perasan dengan diri kita. Kadang dia orang tengok, you dah lain lah sekarang. Sebenarnya kita lain sebab kita sebenarnya tak buat ataupun tak ulang salah yang sama macam hari tu, kan? Yang kedua adalah kita ni kena sentiasa fikir yang kita ni boleh. Jangan fikir kita tak boleh, kan? Sebab tu bila kita ni berada dalam situasi interview ataupun temuduga dalam mana-mana company, tempat mana-mana sahajalah, kita akan berdepan dengan soalan-soalan yang kadang-kadang kita tak mampu sebenarnya nak buat kerja tu sebab kita belum buat lagi kerja tu. Tapi kita ni dilatih untuk jawab, saya boleh buat, saya boleh. Sebenarnya itu adalah cara untuk kita tunjuk yang diri kita sebenarnya yakin. Walaupun kita rasa kita tak boleh buat, tapi kita tunjuk yang kita berminat dalam interview itu. Sebenarnya itu adalah cara untuk you yakin dengan diri you, kan? Dengan cara tu juga, kan, kita bina dalam diri, dalam otak, dalam kepala kita ni, jangan cakap kita ni tak pandai, tapi kita cakap aku boleh, kan? Aku akan buat sampai boleh, sampai aku berjaya. So dengan itu kita akan bina kita punya confidence, kan? Yang ketiga, cuba pula untuk kita belajar benda-benda yang baru ataupun benda-benda yang berisiko, like macam, tapi dengan langkah yang kecil. Contoh, kan, kita ni takut sebenarnya nak bercakap depan orang ramai. Tapi kita cuba juga dengan cara kita pegang mic. Ambil mic dulu, kita bercakap depan telefon dulu, kan. Kadang-kadang bila kita dah selesa dengan kamera, kadang-kadang cara tu akan boost kita punya confidence dan juga kita boleh cakap depan orang ramai, kan. Ataupun kita ni takut dengan takut bila duduk seorang-seorang, kan. Sebab kita takut orang jahat ke apa. Sebenarnya ada cara, kan. Kita cuba untuk tingkatkan keselamatan, kan. Cuba untuk kita ni bersangka baik, dan juga kita ni cuba untuk meminta tolong dengan orang lain. Tu cara untuk kita overcome kita punya ketakutan untuk lebih beranikan diri. Dan yang keempat, cuba untuk kita jaga penampilan diri kita, kan. Kadang-kadang kita ni rasa macam aku tak nak lah pakai macam ni, nanti orang ingat aku ni macam nak bergaya sangat. Tapi tidak sebenarnya, kan. Cuba you bezakan diri you bila you bersiap dengan tidak bersiap, kan. Bila kita tidak bersiap ni, kita tak nak pergi dekat tempat-tempat yang macam formal, like macam mall ataupun pergi ke tempat yang dewan-dewan. Tak nak, sebab kita tak bersiap. Betul tak? Tapi bila kita bersiap, kita volunteer, kita akan rasa macam confident untuk pergi ke tempat-tempat yang macam tu sebab kita dah bersiap. So ada beza sebenarnya. Kemudian, kan, cara untuk you bina confidence, berhenti fikir apa yang orang akan cakap pasal diri you, kan.
Terutama bila you dah nak pegang mic. Aku dah nak pegang mic ni kan. Sebenarnya caranya adalah you kena stop fikir apa yang orang nak cakap pasal you. You kena jaga vibes tu dan juga you deliver dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling the best version of yourself. Kemudian lagi, apa lagi cara untuk you tingkatkan keyakinan diri you? Untuk you lebih more confidence adalah jaga posture badan. Jangan terlalu kadang-kadang kita nak jaga body language, nak jaga posture badan, tapi kita ni nampak fake pula kan. Dilebihkan kepada natural kan. Slowly, like macam you duduk diam-diam kan, cuba untuk you duduk macam straight kan. Kadang-kadang kita pun lupa kita sebenarnya tak jaga kita punya posture, tapi cara tu slowly akan improve your confidence. Bila berjalan, tengok orang kan, jangan tengok bawah, jangan tengok benda-benda yang tak sepatutnya kan. Jalan straight. Kadang-kadang kita pun kena tengok kiri kanan juga. Lama-lama kita akan terbiasa kan, terbiasa. Jangan terlalu bongkokkan badan, jaga posture badan kan. So daripada itu kita akan rasa macam lebih confident dan juga kita akan rasa yakin untuk deliver ourselves.